Kerana dalam agama ni, semua yang Allah Ta'ala bagi kat kita, ia merupakan satu test. Allah jadikan kita miskin, itu adalah ujian untuk kita sejauh mana kita bersabar. Allah Ta'ala bagi kekayaan, itu adalah satu test, satu ujian pada kita. Tuhan nak tengok macam mana kita menguruskan kekayaan. Allah Ta'ala jadikan kita cerdik, itu juga merupakan ujian. Tuhan nak tengok sejauh mana kita amanah dengan ilmu, dan sejauh mana kita beramal dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kat kita ni. Ada manusia Allah Ta'ala jadikan keupayaan dia untuk menuntut ilmu kurang. Dia lebih kepada menggunakan fizikal dan tenaga. Kan hari ni orang panggil apa? TVET, teknik vocational kan. Dia pertukangan apa, dia baca buku dia tak boleh. Dia lebih kepada kemahiran tangan dia. Kan? Allah Ta'ala jadikan manusia ada yang tumpuan dia ke arah itu. Ada manusia yang tumpuan dia ke arah baca kitab. Kan? Jadi keupayaan manusia ni tak sama. Jadi semua ni Allah Ta'ala uji. Jadi Tok Syekh kata kat orang muda ni, anak muda ni, dia kata, dah sampai masa ni, bila Allah Ta'ala jadikan kau berada di satu kedudukan yang tinggi, engkau akan diuji. Dan benda ni sama macam Nabi sebut dulu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kama qala. Nabi mengatakan manusia yang paling dahsyat diuji oleh Allah Azza wa Jalla ialah para anbiya. Kemudian orang yang paling dekat mengikuti para anbiya, begitulah seterusnya. Lagi kuat dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi dahsyat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang menjadi sunnatullah. Allah bagi ilmu, Allah bagi kedudukan, semua itu adalah ujian. Allah angkat darjat orang yang berilmu. Betul. Tapi darjat orang yang berilmu yang tinggi di masyarakat tu, dia bukan datang tanpa ada responsibility. Dia datang dengan tanggungjawab. Lagi besar kedudukan, lagi tinggi kedudukan, lagi besar tanggungjawab. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Tirmizi kan, Nabi kata la tazulu qadama ibni Adam, tidak akan berganjak dua tapak kaki anak Adam yaumal qiyamah sehingga dia ditanya tentang 4 soalan. Apa di antara soalannya? An umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, wa an ilmihi fima amila bihi. Atau kama qala. Nabi SAW kata, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam ni, melainkan dia akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Dia buat apa dengan waktu muda? Kenapa waktu muda kena ditanya lebih? Kerana waktu muda, waktu kita tengah kuat, waktu tenaga tengah hebat. Kerana pada waktu ni, manusia yang muda-muda banyak berfikir tentang nak membina dunianya. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ada 7 golongan yang Allah Ta'ala beri naungan kepada mereka di hari kiamat, pada hari yang tiada naungan lain melainkan hanyalah naungan Allah. Apa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang menghabiskan waktu mudanya beribadah kepada Allah. Kenapa anak muda yang beribadah kepada Allah diberikan ganjaran yang besar? Kerana anak muda ni kebiasaannya fokus kebanyakan pada dunia, tak fikir pun pasal ibadat ni. Biasa orang yang fikir pasal ibadat, yang fikir pasal nak pergi masjid, siapa? Orang tua-tua, yang mana dia lagi tua daripada tiang masjid tu. Kan? Tapi jangan terasa lah tuan-tuan, yang senior-senior ni kan, janganlah pula esok merajuk tak pergi masjid pula. Kan? Tapi itu kebiasaan. Itu kebiasaan manusia. Sebab biasanya orang dah tua ni, dia cakap apa? Saya nak kerja apa lagi ustaz? Saya dah dapat dah semua benda yang saya kejar. Semua benda yang saya nak dalam dunia ni Tuhan bagi dah. Tenaga saya pun dah tak banyak dah. Saya tahu dah saya ni sampai umur senja dah. Nak meninggal lah saya ni. Maka dia pun ingat balik pada agama. Kan? Tapi bila anak muda yang
Orang lain duk fikir pasal nak membina dunia, nak buat rumah elok-elok, nak beli kereta banyak-banyak, kan? Nak pergi perlih kahwin lebih daripada satu. Tapi dia boleh fikir tentang ibadat. Bukanlah salah nak mengejar dunia ni, tak salah. Selagi mana benda tu halal, buatlah. Tapi ibadah dijaga. Ada fadilat yang khusus yang Allah Ta'ala sediakan untuk anak muda yang seperti ini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Tuhan akan tanya tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan di mana dia belanjakan. Harta pun kena tanya, daripada mana dapat? Sebenarnya harta ni saya curi. Jawab depan Tuhan. Sebenarnya harta ni saya rasuah. Jawab depan Tuhan. Wa fima anfaq. Dia dapat macam mana? Dia belanja macam mana? Belanja di tempat yang Tuhan izin ke tidak? Dapat, kena pastikan dapat dengan cara yang Tuhan izin. Belanja, kena pastikan belanja di tempat yang Tuhan izin. Wa an ilmihi fima amila bihi. Dan Tuhan juga akan tanya tentang ilmunya. Adakah dia beramal dengan dia? Kan? Saya ni pun takut juga. Tuhan bagi ilmu sikit, mengajar sana sini, boleh baca kitab Arab sikit. Tuhan tanya, kamu buat apa dengan ilmu yang kamu ada ni? Sembang aja ke? Takut. Kan? Orang yang ada ilmu dalam dunia ni, memang masyarakat angkat dia. Perasan tak tuan-tuan? Orang yang ada ilmu ni masyarakat angkat dia. Sebab tu ada parking khas, parking imam, parking Bilal, parking penceramah. Kan? Kalau dekat masjid lah, dia ada parking khas. Kadang-kadang tempat solat pun dia khas, penceramah. Orang tak boleh masuk tempat tu. Walaupun sepatutnya tak perlu pun untuk dia letakkan tempat khusus pada datang awal, dia dapat sahawat lah. Kan? Makan pun dia tak payah beratur, orang tolong serve kat dia. Nak kuliah pun orang tolong sediakan meja dan kursi, dia tak ada bawa sendiri lah. Tapi dia bertanggungjawab tentang ilmu yang dia amalkan, yang dia berikan.